Mestilah rajin belajar sehingga kita menjadi bijak. Janganlah kita malas kalau kita semua ingin berjaya. Best tak Cik nak nyanyi? Boleh lah Berbanding suara Upin Ipin yang tak besar-besar tu. Bila nak agaknya mereka nak dewasa? Hihihihi. Okeylah, cita-cita Upin Ipin tu nak jadi angkasawan. Kamu semua nak jadi apa? Cita-cita kamu pastinya menggunung tinggi. Nak jadi doktor, jurutera, pilot, jutawan. Maka usaha mestilah luar biasa. Kalau asyik main-main je, nak datang sekolah pun malas. Memang tak ke manalah jawabnya. Kamu kena bertekad memiliki semangat yang kuat dan berazam untuk mencapai apa yang diidamkan. Jadi, sebagai seorang murid, kamu kenalah berusaha, yakin diri berdepan dengan cabaran semasa belajar. Jom Masyina kongsikan tips penting untuk mencapai cita-cita kamu. Yang pertama, kena tahu apa sebenarnya cita-cita kita. Rancang apa yang perlu dilakukan untuk mencapai cita-cita kita. Usaha gigih dan tidak mudah berputus asa walaupun gagal. Selain daripada itu, yakinlah pada kemampuan diri sendiri dan lakukan apa sahaja dengan konsisten. Belajarlah daripada pengalaman dan jadikan pengajaran. Dapatkan juga sokongan daripada keluarga, rakan dan guru yang boleh memberikan dan menambahkan semangat kamu. Akhir sekali, nikmati dan hargai setiap langkah dan usaha yang telah kamu lalui. Uish, panjang pula nasihat Acik Na kali ni. Maklumlah, dah lama tak datang SKRP kan? Okeylah, anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Bye-bye.